Saya rider yang banyak travel, boleh jelaskan jamak qasar masa saya jalankan tugas? Boleh jamak qasar ni bila kita musafir. Rider jauh, rider dekat tak boleh. Sungai Petani gurun tak boleh. Jauhnya lebih kurang 2 marhalah. Marhalah tu banyak mana? Marhalah ini perjalanan, satu marhalah pagi berjalan bawa binatang-binatang bebanan, unta, keledai, kuda, sampai petang berhenti buat kemah, malam tidur. Siang jalan, malam tidur. Zaman dulu dipanggil satu marhalah. Esok siang jalan lagi, petang berhenti buat kemah, malam tidur. 2 marhalah. Ukuran zaman sekarang lebih kurang 85 kilometer. Lebih tu tak apalah, kurang berapa? Paling kurang ulama fiqh kira 81. Okey? Jadi kalau ada kita kira sekarang 81, tengok meter motor semua, boleh jamak qasar. Faham? Jadi rider dia atau barang jauh. Dia duduk di Sungai Petani, tapi biasa orang suruh hantar nasi lemak di Johor. Beli nasi lemak sebungkus atau di Johor. Contoh. Contoh hak di Johor tu tak apa sihat ke otak. Suruh hantar hari-hari. Pokoknya hari-hari dia pulang ke Johor, hari-hari boleh jamak qasar. Faham lagi? 100 hari pulang, 100 hari boleh jamak qasar. Dan yang afdal semayang macam biasa. Dan nak jamak qasar harus awak pilih sendiri. Faham lagi? Bukan wajib jamak qasar. Boleh. Okey? Hari kita nak jamak boleh, hari nak qasar boleh, tak nak qasar nak jamak saja boleh, tak nak jamak nak qasar saja boleh, nak buat jamak qasar sekaligus boleh. Yang tak boleh, Zuhur pun tak semayang, Asar pun tak semayang. Faham? Balik awal. Okey?